Abang Safi boleh gambar je? Boleh, tak ada masalah. Dengan kamu je. Sekejap ye. Ni ada saya. Okay. Thank you. Saya baru live dalam gambar je. Jagung. Yes. Yes, saya boleh. Nak ada. Aku artis lagi agak bagus. Okay. Hai, Assalamualaikum. So hari ni suara saya dah elok sikit. Dah tak macam Ella. Tapi pipi saya bengkak. Pipi aku pula yang bengkak kan. Sekejap ya, ramai sangat orang kemenuh ni. Saya pun tak tahu nak beli apa ni. Sekarang ni saya berada di Bazar Temerloh. Bazar kat Kampung Koi. Awak mau buat apa tu? Dah makan ke? Dah makan ke pula? Dah masak ke? Nak buka? Safi. Ya saya, hai. Bukan, dekat Temerloh. Koi kat Temerloh ni, datang sini. Belum okey. Sakit lagi pipi. Hari ni nak cari apa pula? Hari ni saya nak cari kuih apa? Kuih apa ya? Kuih apa ya? Sarang semut dah. Kuih sarang semut. Sebab sebenarnya saya cari tak jumpa. Kat KL tak ada. Mungkin susah nak buat. Tapi macam bazar ni sendiri macam ramai orang tapi tak ramai orang bercakap. Diam ni semua. Kenapa bazar ni sunyi? Safi temu ramai sikit pakcik yang berniaga situ. Boleh je sekejap aku temu ramah abang-abang kat sini sekejap Tunggu sekejap lagi ya. Poh paling awak. Dia orang kat mana? Tak. Saya pun sebenarnya tak tahu lagi, coin pun tak tahu lagi nak beli benda ni coin macam cari je ni awak. Betul ke aku sebut ni? Kalau cakap Kelantan I reti lah you all. Kat Kedah ke cakap Pahang walaupun lahir di Pahang. Susah sikit coin nak cakap Pahang ni tak reti. Pandai yang memutatkan bahasa Pahang tu kan. Hari ni saya punya objektif nak membeli kuih-muih sahaja. Sebab dah banyak lauk dekat masak dekat rumah. Mak dah masak ikan patin, tepoyak apa semua. So kita nak cari kuih-muih yang jarang kita jumpa bila tak ada bulan puasa ni kan. Inilah Bazar Temerloh yang ramai orang tapi orangnya tak bercakap, diam je. Bazar Temerloh dah ramai orang tapi orang tak bercakap, orang diam, orang berfikir. Sorry lah carut. Hai semua. Saya dalam misi menjelajah semua bazar-bazar. Mempaga mungkin hari Selasa. Lepas tu nak saya turun ke Johor pada hari Khamis. Ramai ni orang. Kai ke?
Banyak kuih ni. Ni kuih cara ni, kuih cara. Ni. Yang ni lah. Ini pula. Ni nak ni. Ni kuih favourite saya, kuih cara berlauk atau bahasa moden dia pizza. Aduh. Anak apa? You nak apa? Anak apa? Siapa sini sebab bicara kau ini? Satu, dua lah. Hah? Kenapa? Alah, you all hari kedua nak diam dah, kena happy, kena ceria. Walaupun kita berpuasa ni kenalah bertenaga kan. Tak boleh lah tak bertenaga. Kita tak bertenaga ni kadang orang pun takut dengan kita ni kan. Okey, terima kasih. Kali. Berapa? Saya nak tanya ni, siapa ada jual mercun? Saya nak mercun. Saya nak. Banyak kuih ni Ni ada kuih pengat pisang. Kuih pisang. Ni pengat pisang. Ni tak silap saya kuih akok kot. Kuih apa ni? Akok. Sekarang ni ke apa tak? Ini kuih akok lah. Ni kuih akok, ni kuih abang. Ya bang. Yang ni kita panggil apa ya? Ya Allah, itu hampa puding tak nenas. Buat telur. Puding. Ni puding. Maafkan saya sebut tak nenas Aku dia tahu makan je. Aku Mamat. Kenapa? Jajak ramai orang tapi orang sini semua diam lah. Semua belakang tu penuh tu. Pakcik marah dah tahu padam. So I was suka lah pergi yang ramai-ramai, suka post-post. Ramai gila weh. Dulu weh. Allah. Kau nak cari apa lagi? Apa yang bahasa dia? Kawan, koi, awak. Awak mah, koi, awak. Aku. Betul lah. Allah. Apa dia? Saya apa? Apa balik? Mana yang sudah apa balik? Hai, mana yang sudah apa balik? Ya ke, terima kasih. Ayam golek. Boleh bergambar. Jom Kak. Kat sini belum Hai. Jom kita bergambar. Seronok datang Temelo. Dah biasa. Alright. Tahu nak ambil gambar? Mari. Kalau elok dia macam tu. Okey. Boleh. Okey, selamat berpuasa. Saya pun nak beli ayam golek lah. Nak ayam golek? Kita panggil hai Safi. Saya Safi pula. Saya aku. Nak satu. Masak AJ Story tau. Selfie boleh. Okay, thank you. Selfie sikit. Tak, sebab orang Facebook ni suruh saya interview. Boleh. Cik faham pula. Apa? Okey, temulur. Rambut terkeluar sebelah. Dah lama dah berniaga dah. Kita orang dalam 16 tahun. 16 tahun dah. Panggil apa? Patut ubahkan macam ubah ayam dah. Ada. Jadi apa yang istimewa ayam masak ni? Kita orang ayam terbuka, orang lain semua ayam tertutup. Maksudnya ayam terbuka aurat? Maksudnya macam mana ayam terbuka? Nampak ayam terbuka. Orang lain semua ayam bulat kan. Kita ayam buka. Jadi beza dia masak dalam lah. masak dalam lah. Okey, faham. Okey, nampak ni. Ayam terbuka. Nama dia. Faham. Betul. Hebat marketing akak. Yeah. Apa dia? Tahu dia je. Boleh tak?
Ya Allah. Abang. Ya Allah. Si ada live lagi. Live. Kena rajin. Say hi lah bang. Buat balik kampung apa? Tak shoot gambar lah. Say hi. Kau belum puasa busy ke? Yalah, balik sekejap. Okay. Okay, bye. Ni, serindik foto. Mana ni? Dia tu meluk. Ya, dia meluk. Jom Sawi mana lepak kat Bandar Pusat. Bandar Pusat dekat mana Dekat Jengka. Jengka. Oh, Jengka. Syarul Ikram. Koi balik Temelong ni. Buka dah payung dia. Kata ayam tu buka, semua kena buka sebenarnya. Boleh nampak rupa ayamnya. Ayam kita ada tak? Mana payung tadi? Nak seko? Cakap Temelong sikit. Tak reti. Koi tak reti cakap Temelong. Awak boleh ajar. Boleh ajar sebab ajar sikit. Rambut terkeluar ni. Apa boleh? Kan ayam buka. Yes, rambut terbuka ni. Ayam golek tu berapa? Saya tak tanya pula berapa. Ya, saya orang Temerloh, orang Pahang. Orang Pahang, orang Lancang. Kau orang Lancang, awak orang mana? Abang ni bukan belakang. Baru jangkit. Dah bayar. Oh, salam daripada Astoria. Terima kasih Kak Fatih Muhammad. Orang Pekan berada, orang Kuantan. Orang Kuantan. Kalau Kuantan saya suka buka dekat depan Masjid Negeri tu Bazar dia memang meletup. Buka bentang tika dekat padang tu kan. Dia berbaring-baring kat situ. Boleh post-post kat situ. Memang hebat. Memang band memang heboh gila. Dan saya pergi kat sana insya-Allah minggu depan ke kan. Orang Melaka. Topi ori ke? Ori lah you. Topi ada dua ni Topi kita ada dua sebenarnya. Satu ni, satu lagi. Ayam. Okey, terima kasih. Ayam. Apa lagi yang best Saya punya best. Oh, ramai orang Pahang kat sini. Dia boleh air. Kopi yang semalam tak dapat beli kopi yang. Dah besar. Kopi yang apa? Boleh lah. Tidak apa ni. Tak baik tau kata anak-anak ikan you all bulan puasa pun carut mulut Tak baik buat perubahan pada mulut you all I tak memulai anak-anak ikan you all. Anak-anak ayam, anak-anak kucing banyak kat rumah I. Mat, tak ni ke? Oh, Kak ni Fatimah bila masuk nak bazar kat sekitar KB ni. InsyaAllah lah kalau kita tubik Kota Baru kita buat live kat sana Mana diorang dia? Sekejap lagi. Panasnya terbakar lah. Okey, kepada you all jangan lupa untuk share video ni. Tolong share video ni sebab kita ada bagi banyak hadiah yang menarik. Kat mana diorang? Oh, awak punya kau tak dapat lagi. Mat. Tak tahu? Jom. Beli ni popiah je. Semua tak dapat popiah. Hari ni balik dendam. Beli popiah.
Bolehlah beli. RM3.50. Kat KL RM5. Ni betul tak? Kan? Kat KL RM5. Dekat Bazar Temerloh baru RM3.50. Di situ berbeza harganya. Mainan harga ya. Jangan nak kata produk je ada mainan harga. Popi apa ada mainan harga. Jadi kita sebagai peniaga ni kena percaya pada rezeki kita. Jangan kita nak menurunkan harga sesuka hati. Kan? Dia bilang? Oi, panas ni weh. Aku mengatur orang panas. Ya, saya boleh. Jom. Okey. Boleh. Dah boleh cuba aku dah. Cuma tak boleh cakap je. Okey, jom. Muka. Okey. Lagi satu. Okey, thank you. Jom, kita action. Gimana? Kafe kembang kat depan tu. Okey. Dah beli lah, beli berapa? Dekat. Oh, nak tentu kau mengejutkan aku ke belakang. Mari ke atas dia. Masuk lagi. Tengok tu. Okey, hai lah sikit. Boleh. Oh, dia nak hujan lah. Apa dia? Oh, nangis sekali lagi. Sebab mak buyung ni tak nampak. Boleh, jom. Mak buyung tak puas hati. Ni nak muka awak mana? Tak ada ceramah muka. Lagi satu. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dia nak hujan lah awak sebenarnya kat sini nya. Air je lagi dah belilah. Air, kuih, air. Hai semua, Assalamualaikum. Ina balik dalam. Dia orang tu je. Bayang dua je. Dia balik malam. Sebenarnya saya tak nak live sebenarnya. Tapi mentor saya suruh saya live hari-hari. Jadi aku pun mendengar je lah nasihat mentor I all ni kan. Aku malah nak live-nya. Nak beli kuih lah. Beli air. Tak nak lah bunga api buat apa. Panasnya, ya Allah Tuhanku. Dia nak habis kat depan tu. Apa nama kamu? Aduh. Tak baik tau. Bulan puasa carut. Suka carut-carut. Ayah suruh beli ni tadi. Apa tadi? Ni. Solat lagi. Solat ada. Ya, anak saudara saya lah ni. Nak tulan nak ni lah. Aku melayan lah. Supaya diorang punya serenahnya. Aku naklah sibuk, nak sekolah, nak apalah. Terpaksalah sebagai seorang pakcik yang prihatin ya.
Kita kenalah sentiasa menjaga anak-anak buah kita ni. Tolonglah Google saya. Dah je nak patah balik. Patah balik jom. Dah kan? Ni kita patah balik lah. Oh dah separuh lagi ya. Satu tawaf lagi habis. Ayo masih kita tawaf ni. Sama Gol? Apa tu curus? Curus tak tahu. Tak. Ayah suruh Google. Google? Tu Google apa dia? Apa tu curus? Kenapa tu? Kandung tak? Ya Allah. Sihat ke? Kenapa juga sini? Ni buat apa ni? Buat live. Sihat ke? Pasal nanti. Kau kawan. Kawan. DJ. Lagi nak balik. Alah, okey lah. Pasal Abang, apa dia kata sama? 696. korang nak beli apa? Nak beli makan apa? Sebenarnya tadi anak buah saya yang nak mengikutnya 4 orang. Kereta kecil. Tak nampak nak ikut. Tak ada lah kot. Tengok apa dia? Oh, macam ni kot. Oh, N apa? NK. Napi melekat rumah. Ayam betul. Napi. Betul tak? Ini kan tak beli. Apa lagi nak beli? Beli kuih. Takut. Ayo beli dah, beli kuih. Dah beli dah. Dah beli dah. Ya Allah, tak baik kata awak tak beli apa-apa ha. Banyak ada beli ha. Awak ni tak baik kata call macam tu. Nak beli apa lagi ya? Air ha, air ya. Kalau air teh bunga lah cikang ni tak? Lah cikang. Sambal hitam, sambal tempoyak. Of course saya makan lah, orang faham. Ni apa? Malam ni Mana boleh? Kena buka puasa dulu lah baca niat. Ni lah ya kalau berjalan dengan sanak saudara. Sanak saudara pula. Dengan anak-anak buah macam teragam. Sebenarnya I.O. ni dengan anak-anak buah garang sebenarnya tau. Siapa yang kalau korang tanya, aku memang garang sebenarnya. Apa dia? Makan lah. Ha? Orang. Kuih akak kat Melaka susah dapat banyak kebun kuih tu. Banyak juga. Ya, saya orang Pahang, saya orang Lancang. Sekejap ya, berasa-rasa ni ha. Dekat engkau tak kering ke sapi. Saya ni macam-macam boleh cakap. Macam-macam boleh cakap. Dekat saya ni mengeluarkan air sendiri tau. Dia tak ada harga di bulan puasa ni, kita tak boleh cerkas. Oi, berhimpitnya. Jalan. Kau hilang pula sekejap lagi. Diam lah. Rasa ada. Kena diam. Sini kalau bazar Pahang, bazar teman-teman kena diam. Semua diam. Aku tak tahu kenapa diorang diam ni. Semua diam. Ha? Apa dia? Air. Abang balik tak nak? Nak layan air cikang. Ada tak air cikang? Temikai? Temikai buat sendiri je lah. Semua kau buat.
Saya beli ayam golek, kuih akok, kuih acar belauk. Apa lagi ya? Tak ada apa sangat nak beli pun sebenarnya. Ada tak tengok air lai cikang? Ha? Tak ada yang? Oh, sedih dah tak ada lah. Ayah pun nak beli? Tak ada air lah? Habis-habis tu tawaf tak ada air lai cikang, tak ada sedih. Mana ya lai cikangnya? Ada air tu. Air lai cikang mana? Mana? Berhimpit-himpit orang you all kat sini you all. Puasa kau Azalan Derasid. Aku puasa lah. Sana sudah buka kah? Ya, yelah sabar nak berbuka dah. Selamat berbuka. Yelah, sekejap lagi kita balik pecut-pecut lah ni. Sekejap ya. Kita sampai rumah terus buka puasa. Sebab tu saya suka pergi bazar sebenarnya. Menghabiskan masa sebelum waktu berbuka. So bila sampai rumah tu dah azan dah. Seronok. Kalau tak lama saya nak menunggu kan. Tak ada lain. Mana ya? Mana? Dah cakap mana? Dah jumpa dah. I all dah jumpa dah. Boleh lah ambil beli dua. Tiga. Beli tiga. Dah jumpa dah ha. Aku cari aku tawar. Beli tiga. Korang dah siap ke berbuka tu? Berbuka tu pula apa? Jual dah berbuka. Ya. Memang dah dia. Jual duit. Panas dia. Sekejap ya, tunggu bayar ni ha. Dia dah aktif pun. Sihat lah? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Itulah masalahnya. Puas tawar jumpa juga lagi cikang ni ha. Dah, bayar dah. Cukup petang untuk uncle. Kenal lah, boleh. Macam kenal lah. Siapa yang nama ya? Oh ya. Seorang ke? Oh, apa kawan dengan anak buah? Mana abang kau ni? Bilang dah. Biasalah awak ya kalau pergi ni kita jumpa sekolah kita, kita jumpa cikgu besar sekolah kita jumpa bekas warden sekolah kita jumpa kawan-kawan yang suka bully kita waktu sekolah. Semua kita jumpa. Ha? Apa dia? Aduh. Hari dah nak malam dah ha, gelap dah. Boleh, jom. Sini, bahaya kat sini. Boleh tak? Lepas. Boleh ke? Betul lagi.
Okey. Kalau selfie boleh, jom. Cepat ya. Tangkap buku. Dia dah beli orang. Dah beli barang dah. Jom. Kau lah, asyik aku je. Bergaduh pula dah. Jom. Mana? Nervous. Okey. Okey. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Jom. Sekarang ni dah pukul berapa? Sekarang ni dah pukul berapa? 6.18. So nak balik ke kampung air setengah jam. So sempat lebih kurang dalam 20 minit lagi sebelum waktu berbuka. So seronok lah kan, kita tak rasa pun. Berjalan-jalan sesudah 7.30 dah. Apa dia? Boleh. Bukan nak cari dari nak balik dah ni. Dah berbuah dah ni. Hero aku. Ke sini. Dia berhenti depan ni. Tu askar-askar air. Jom. Panasnya. Kampung saya kat Kuala Lakom, dekat Lancang. So koi ni orang Pahang sebenarnya. Walaupun koi ni boleh cakap Kedah, boleh cakap Kelantan kan. Saya dek kecek Kelantan, kadang-kadang dek kecek dek cakap Kedah kan. Sebenarnya saya ni orang Pahang, tapi saya ni tak reti sangatlah cakap Pahang. Tapi bolehlah sikit-sikit wok-wok tu kan. Cakap Pahang tu boleh. Itulah diorang nak mengikut sangat. Sebenarnya tadi 5 orang nak ikut, tapi kereta tak muat. Sepadan muka. Betul tak? 7 orang 7 orang nak ikut tadi, tapi kereta tak muat. Nasib baik kereta semua kecil-kecil. Dah tak penat disumbat-sumbatnya. Jom. Cepat. Aduh, penatnya weh. Dah nak malam dah ni. Sebanyak juga ni lacikan kita. Ni mana dia dah balik dah semua? Hai. Dah jom. Mana dulu? Dah dia elok. Allahu Akbar. Yes, siapa yang saya nak bergambar? Boleh jap. Saya keluar dah ya? Jom. 1, 2, 3. Jatuhlah kenapa tu kan? 1, 2, 3. Sini lagi. Okay, welcome. Selamat berbuka. Allahu Akbar. Aduh, panasnya. Cuba kau apa air nanti kita balik ya? Tak pernah topi nanti dia tukar. Kena tukar topi dah ni? Dah tukar? Lagi? Panas ni you all. Kita kena keluar sana lah, pusing. Sekejap je, bergaduh sekejap. Okay, so hari ni saya dah beli ayam golek. Dah beli kuih atok. Kuih akok. Yang kedua kita dah beli apa tadi? Air lacikang. Yang ketiga, apa lagi kita dah beli? Bye. Nampak kan? Kisah kat mak. Lelok kan? Boleh.
Dah tukar topi saya balik. Dah, maafkan saya tergendala tadi. So kita beli apa lagi tadi? Nasi kang, kuih akak, kuih cala berlauk. Lagi apa lagi? Ayam golek. Ayam golek, dah sebut ayam golek. Tu yang kita dah beli tadi. Puding apa tu? Puding tak nanas. Apa nama dia? Apa? Caramel, puding caramel. Bahasa putih ni puding caramel. So, balak berendam saya tak beli. Saya tak beli balak berendam. So, kepada anda jangan lupa untuk share video ni. Baru nak cerita kelebihan jika anda share video ini. Sebab kami dalam kempen sebenarnya. Sempena bulan Ramadan ini kita nak bagi setiap hari insya-Allah RM50 kepada 2 orang yang bertuah jika video live saya ini lebih 2,000 orang yang share. Kalau tak lebih 2,000 orang, kita akan bagi satu kotak kepada 3 orang follower saya untuk merasai keberkesanan Pelasya Kapsul Mutiara, produk suplemen Pelasya Kapsul Mutiara yang sememangnya bukan ditimbang kilo, mempunyai kelulusan MLN, rahsia kulit cerah, cantik, gebu, muda dan awet remaja. Pelasya bukan suplemen kilo tau. Dan yang paling penting malam ni tolonglah buka TV3, TV9 sebabnya saya akan ada bersama dengan anda untuk bersama kita mengharungi detik nak berbuka puasa, iaitu 3 saat iklan sebelum berbuka puasa, iaitu sebelum azan lah. Senang cerita, sebelum azan akan tengoklah muka saya Safi Ilyas yang tak comel tak handsome ni di kaca TV mempromosikan Pelasya Kapsul Mutiara. So jangan lupa untuk share, tolong share ramai-ramai. Share dan selamat berbuka puasa saya ucapkan kepada anda semua. Hari ini dah 2 Ramadan, so esok ada 3 Ramadan. Kita teruskan kita punya perjuangan untuk menghabiskan 30 hari Ramadan ini. Bye bye, Assalamualaikum. Okay. So apa lagi saya nak cerita ya? Okay. Pukul berapa? Pukul berapa ya? Saya tak pasti. 7.30 ke waktu KL. Kiranya sebelum azan maghrib. Kiranya hari 7.23 lah. Saya rasa 7.23. So jangan lupa tolong share video ni kepada yang anda tu lekah-lekah kakak semua tu. Dok tengok Safi Ilyas live ni, jangan lupa nasi lekat atas kuali tu. Nasi atas kuali, nasi dalam periuk tu jangan lupa kan. Ikan patin terpoyok tu jangan lupa nak angkat kakak. Oi, Kang hangit pula marah dek ma weh. Betul ke aku cakap ni? So jangan lupa juadah berbuka puasa kan. Dok tengok Safi Ilyas live, terlupa juadah berbuka puasa. Lalasnya terpaksa berbuka dengan sebiji Pelasya Kapsul Mutiara. Rahsia kulit cerah, cantik, gebu, muda, remaja. Pelasya bukan suplemen kilo tau. Pakai sebab bising. Okay. So jangan lupa untuk share video ni dan insya-Allah lebih banyak peluang anda untuk memenangi hadiah yang kami tawarkan. Dan yang paling best adalah kena ingat dalam tempoh bulan ni sehingga ke hujung Ramadan kita akan beri insya-Allah 3 orang sebanyak RM1,000. So hadiahnya adalah RM3,000, RM1,000 kepada orang yang selalu membuatkan saya nampak kewujudan dia, selalu share gambar saya, selalu like, selalu komen. So insya-Allah akan dapat duit raya RM1,000. So jangan lupa sebabnya I tak rugi, you yang rugi kan. Kita nak bagi hadiah yang best-best kepada follower saya. So jangan lepaskan peluang keemasan ini. Okay, nampaknya saya nak kena tunjuk jalan kat driver saya. Driver saya tak tahu jalan. Sekejap lagi kami terpaksa pula berbuka kat tepi jalan ngah. Okey, nampaknya saya kena matikan. Bukan matikan lah. Tinggalkan anda sebentar. Jangan rindukan saya. Yang penting selamat berbuka puasa. Bye. Assalamualaikum. Muah, 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 muah.